Baik lah kan. Baik. Sebelum kami nak start kami punya ayam jenis ni, apa-apa hal saya kata marilah kita pergi dulu menuntut ilmu dengan otai-otai supaya kita dapat puas hati kan, supaya nanti kita pun boleh sediakan tempat yang sihat, tempat yang elok lah untuk ayam-ayam kita nanti. So ni saya pergi melawat Kak Umi di lereng bukit. Banyak yang dikongsi dengan saya, dapat pegang ayam kan, banyaklah dia share, tunjuk ajar cara-cara jaga ayam, macam mana condition yang sesuai untuk diorang. Ni dapatlah pegang ayam silky ni. Hihihi. Orang kata buat bakar-bakar semangat. Dah alang-alang dah semangat ni, balik rumah pasanglah reban pula. Tapi sebab saya tak berapa sihat memang time ni, jadi saya voice over lah. Kan, ni macam biasa husband tolonglah. Lepas tu reban yang ini ni saya beli reban instant daripada Pindodo. Dekat TikTok pun ada, tapi Pindodo macam biasalah harga lebih murah, tapi dia punya caveat is itulah, kita kena tunggulah nak dekat sebulan, dalam 3 minggu saya beli. Kiranya sampai ini saya beli sebelum pindah lagi, kiranya terus letak alamat rumah baru, sampai kat rumah baru. Macam tu. So pasang dulu, beli 2 sebab saya target satu reban nanti 3 ayam dalam tu. So nanti ada 6 ayam, jadi kita beli ada 2 lah rebannya. Tak susah, dia dah siap bagi dah semua. Dia punya skru-skru dia, nut and bolt dia, Allen key dia semua ada dah. Just sebab instruction je lah. Macam biasa kalau Pindodo ni kebanyakannya instruction tu dia macam meragukan sikit sebab tak faham ataupun tak ada. Jadinya inilah, tengok-tengok dulu barangnya, mana kanan, mana kiri, mana depan, mana bawah, mana belakang semua kan. Belik punya belik, supaya tak adalah nanti kalau dah pasang salah nak kena buka pasang balik pula. Tengok tapi boleh kata agak kukuh juga bila dah siap pasang satu belakang tu. Saya dah siap dah pasang satu belakang tu, tapi lepas tu macam fikir boleh lah, tak apalah, mana tahu ada kawan-kawan nak tengok juga kan cara pasang ke apa tu, yang kita orang rekod lah sekali videonya. So bolehlah tengok pasang. Sekejap lagi siap pasang, kita kembali. So ni dah siap dah, kiri kanan bawah semua. Pintu pun saya suka yang Pindodo ni sebab dia macam yang macam mana nak kata, dia automatic
clamps dia punya pintu tu. Tak payah nak pakai carabiner ke apa ke. So ini tinggal nak pasang atas dia. Kita orang secure lah juga. Yang side-side ni kita orang secure juga pakai cable tie kan. Orang kata untuk lebih kukuh. Sebenarnya tak payah pun, tapi untuk lebih kukuh, hati tu lebih tenang dan senang lah. Orang kata lebih confident, kita orang pakai juga cable tie mana-mana yang patut. So ini saya beli saiz 150. So ada 2 pintu, kanan dan kiri. Lepas tu yang bawah tu buka lah kalau macam ada yang nak bagi makan ikut situ ke apa ke macam mana. So dah siap, tinggal ambil ayam. So nanti dalam vlog seterusnya kita akan tengok lah, kita nak pergi pick up ayam kita. So kawan-kawan jangan lupa like, subscribe. Saya Alia Adam dan kita jumpa lagi di vlog seterusnya. Bye bye.